Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari SPB2024 atas satu soalan 5A. So tajuk dia fungsi. Diberitahu kami fungsi F adalah ni lah. Fungsi songsang F adalah ni. Lepas tu A dan B ataupun malah. Dia minta kami cari nilai A dan nilai B. So kami mulakan, diberi kami fx lah. So fungsi songsang pun ada. So kami cari fungsi songsang. Lepas tu kami bandingkan lah. So kami katakan fungsi songsang x sama dengan y. So bermaksud fy sama dengan x. So bermaksud 4y plus a per 5 equal to x. So y sama dengan 5x minus a per 4. So bermaksud ini okay, sama dengan 5x minus a per 4. So bermaksud 5x minus a per 4 sama dengan bx plus itu A ya. Saya sudah tulis macam 9 no. Okay. So dia sana A ya. Okay. Plus 14 per x. Okay. So macam mana kami buat? So sini saya pengangka dan penyebut saya pun darab dengan 2 lah. So maksud 10x tolak 2a per x equal to bx plus 14 per x. So lepas tu kami bandingkan. Okay. So bermaksud B equal to 10. Lepas tu negatif 2A sama dengan 14. So A sama dengan negatif 7. Yang A2 tu, jika diberi kami ni lah, fungsi gubahan F dengan fungsi songsang, dia M sama 4. So diminta kami cari nilai M. So kamu sudah tahu apabila fungsi gubahan melibatkan suatu fungsi dengan fungsi songsangnya, kami akan sentiasa dapat itu image lah. Dia akan sentiasa sama dengan objek dia. Okay. So bermaksud dari sini kami akan dapat M sama dengan 4.